Hari ni dalam episod Kecap Makan edisi Tak Boleh Brain. Memang tak boleh brain sebab apa? Aku sekarang ni dalam keadaan dilema. Dalam keadaan dilema guys, antara KFC ataupun GeForce RTX 2080 Ti. Kalau aku beli GeForce RTX 2080 Ti, aku tak cukup duit nak beli KFC. Kalau aku beli KFC, duit aku tak cukup nak beli grafik card baru. Itulah kita panggil dalam keadaan dilema. Dilema sangat-sangat. Harga GeForce RTX 2080 Ti ni mencecah hampir RM6,000. RM6,000 guys. RM6,000 guys. Untuk KFC ni harga dia RM8.50. Tapi disebabkan perut aku lapar, kan? Bila kita lapar kita dah tak fikir dah pasal game. Kita fikir pasal makanan je. Biarlah korang kecam aku sebab aku tak beli RTX ni. Biarlah, janji perut aku kenyang. Di depan aku ni, aku decide untuk makan KFC, iaitu Classic Rice Set yang mana harga dia RM8.5 kupang. RM8.5 kupang ni, kira kalau aku dah pilih ni, memang aku tak boleh dah beli RTX ni. Ada sambal, ada nasi telur mata dengan ayam goreng guys. RM8.50 untuk breakfast acah-acah orang kaya ni. Kau dapat makanan dalam kotak juga. RM8.50 tu, kalau kita berbelanja dalam keadaan berjimat, kita boleh dapat 8 bungkus nasi lemak makcik perjalanan yang jauh lebih sedap. Jadi ini merupakan episod yang pertama dalam Kecap Makan edisi Tak Boleh Brain. Kita pergi ke bahagian breakfast untuk set-set makanan daripada franchise fast food macam KFC dan sebagainya. Tapi hari ni kita mulakan KFC dulu. KFC memang so far dia ada, kita panggil apa, makanan yang sedap lah. Ada makanan dia sedap, ada makanan tak sedap. Tapi untuk McDonald, tunggu jap. Jadi untuk harga RM8.50, kita dapat semangkuk nasi dengan telur. Lepas tu kita ada ayam goreng. Dan juga sambal. Kira macam nasi lemak. Jadi kita nak try makan sekarang ni. Oh, tak lupa juga, bersama-sama dengan nasi ni dia bagi kita air lah. Okay. Yang sedapnya tentang KFC ni adalah dia punya Colonel Chicken Rice tu. Colonel Rice. Nasi KFC tu lah senang cerita. Nasi itu sedap betul. Kita try makan sekarang. Tapi sebelum makan kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim dan duduk atas invisible chair. Alright. Kita try makan nasi dengan telur dulu. Sedap. My God. Bila nampak sambal ni, teringat pula apa nama mah? McDonald nasi apa? McDonald Rice. Nasi McDonald sampah habis. Tu betul tak sedap, nasi rasa sambal. Kita try dia punya sambal ni. Sambal ni. Sambal dia sedap, bau sedap. Kicap pula dengan ayam goreng. Kena pula staf racun yang tak makan pagi lagi. Tengok aku makan nasi ni. Menggelupur perut doang. Boleh tahan sedap walaupun sambal dia masam. Nasi dia memang best. Puas hati lah pada aku untuk RM8.50 ni. Untuk dapat nasi dengan ayam ni, KFC kan, kira brand-brand hotel yang mahal kita panggil. Okey lah. Tapi ini khas kita panggil, kita panggil breakfast untuk orang yang ado-ado, kayo. Okey lah. Not bad. Sambal dia boleh tahan sedap. Tapi still tak boleh beat sambal Meli Blanc. Itu the next level ni. Untuk ayam pula, aku rasa ayam dia biasa je lah. Ayam yang sama diorang pakai, yang korang makan tu, ayam yang sama jugalah dia bagi kita dengan nasi ni. Tapi sebabkan ada sambal ni, jadi teruk. Dia punya masam tu, macam masam bini tu. Tahu masam bini dia mana? Bini yang tak mandi satu hari suntuk. Masam dia lain macam. Sedap. Bagus KFC, bagus. Jadi untuk harga RM8.50, kau dapat seketul ayam, semangkuk nasi, telur mata dan juga sambal berserta dengan air yang sedap ni. Apa yang kau nak? Makan je lah. RM8.50 mahal boy.